Penyertaan masalah yang pertama adalah sisa makanan dibuang. Hal ini menyebabkan persekitaran kotor. Perkara ini juga menyebabkan persekitaran tercemar dan menjadi tarikan haiwan perosak seperti lalat dan tikus. Di samping itu, bau yang busuk juga mengganggu keselesaan orang ramai. Selain itu, kini semakin ramai orang yang tidak bersyukur dan membazir makanan tanpa difikir dua kali. Ini menunjukkan kurangnya kesedaran tentang nilai makanan. Pembaziran juga merugikan dari segi kewangan dan sumber tenaga. Cadangan kami untuk mengatasi masalah ini ialah untuk mewujudkan suatu alatan yang dapat menukarkan sisa makanan kepada sumber tenaga. Dengan ini, sumber makanan boleh digunakan sebagai sumber tenaga dan tidak dibaziri. Selain itu, kita juga dapat faedah dalam kehidupan seharian daripada sisa makanan serta memberi sisa makanan kegunaan atau tujuan. Senarai barang yang digunakan termasuk kos ialah bekas plastik dan sebagainya, RM10, pipe RM5, tin aluminium RM3, oksigen absorber RM4 sebanyak 100 pieces, mancis RM4, dawai besi RM5. Produk ini menggunakan bakteria untuk menghasilkan gas metana di dalam ruangan tanpa oksigen. Proses ini berlaku apabila bakteria akan merepotkan sisa makanan yang terdapat di dalam bekas tersebut. Penyerap oksigen akan digunakan bagi menyerap oksigen yang terdapat di dalam bekas tersebut bagi menjalankan proses penghasilan gas metana dengan lancar. Ia juga hendaklah ditutup dengan kemas. Bekas ini pula disambungkan dengan paip yang mempunyai injap untuk mengawal kadar gas yang keluar. Paip ini pula disambungkan pada tin bagi tujuan digunakan sebagai dapur. Dawai besi akan diletakkan di atas tin tersebut untuk digunakan sebagai platform bagi tujuan memasak. Mancis akan digunakan untuk menyalakan api.